Hari ini di antara kesilapan kita, kita nak benda tersebut tapi kita tak nak kita mula dulu. Kita nak orang lain yang buat benda tu kepada kita. Kita nak pasangan kita baik dengan kita tapi kita mengharapkan dia yang baik dulu, bukan kita baik. Itu di antara kesilapan yang berlaku kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak orang baik dengan kita. Kita nak orang bercakap lembut dengan kita. Kita nak orang layan kita baik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mula dengan perkara tersebut. Kita nak orang buat dulu kepada kita, baru kita nak buat benda yang sama pula. Tak boleh. Kita kena mula dahulu. Kalau tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan sentiasa dengan Al-Quran, tuan-tuan mula dulu. Ustaz, saya dah mula dah. Tak apa. Mula dan terus dan sertakan istiqamah. Buat je. Sampai satu masa mereka akan follow. Sampai satu masa mereka akan ikut. Sampai satu masa tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan segan sendiri. Pagi-pagi kita baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak kita tak follow pun, kita dah share dah program ni kepada dia orang, kita dah share dah hari-hari. Tapi dia tengok mak dia pagi-pagi baca Quran, pagi-pagi berzikir, pagi-pagi solawat. Sampai satu masa percayalah anak-anak kita akan follow. Berapa ramai orang pada hari ini tuan-tuan dan puan dalam ni, dia bukan datang seorang lagi dah. Dia dah bersama dengan keluarga. Dulu dia seorang je. Rupanya adik dia dah mula follow, abang dia dah mula follow, anak-anak pun dah mula follow. Dan ramai juga tuan-tuan dan puan-puan yang mak dia dah meninggal dunia, ayah dia dah meninggal dunia, sekarang anak dia yang istiqomah pula. Setiap hari dengan Al-Quranul Karim, setiap hari dengan salawat. Alhamdulillah. Benda ni tuan-tuan, Allah bagi kepada kita satu pentarbiahan yang sangat luar biasa.